Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Alia Kesara binti Ahmad Firdaus. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang murid bernama Hafiz yang bersekolah di SMK Nanning. Mari kita saksikan. Kat sekolah ni, kita jumpa dah duduk sekelas, jalan laluan yang sama. Tapi kadang-kadang, kita macam tak kenal hati budi kawan sebelah kan? Buai, penatnya. Oi, asal ni? Aku ni berat sangat. Saya nak ketolong tak? Tak apalah. Tak apa. Kita yang kawan. Bagi saya, erti kemarasan ini bukanlah benda susah atau jauh sangat. Oi, bagi duit kau turun. Bagi duit kau kan? Aku tak ada duit. Ada orang kena buli. Oi, berhenti ai. Berhenti ai. Kau baca lagi. Tak, kau nak buli dia. Kau betul-betul tak. Kau nak cikgu aku takut lah. Dah, kau ingat kau buli masa guru buli dia lah. Weh Mirul, kau okey tak ni? Kita kena jumpa cikgu. Kita kena jumpa cikgu ni. Kita kena laporkan. Sejak hari tu, saya janji kat diri sendiri. Apa yang orang lain pernah buat kat saya buat untuk orang lain. Cikgu, Dia kena buli. ha? Dia kena buli. Buli? Ha? Buli je mana? Mirul ya. Jadi kita kena faham ya. Hari tu kita terkasar lagi. Oi, Mirul! Nak apa? Jauh aku. Aku dah minta maaf sebenarnya. Ya, Sorry aku- hari tu aku ada bully kau. Ya, aku maafkan. Aku pun nak minta maaf Ya, aku maafkan. Itulah kisah seorang pelajar bernama Hafiz. Sekian, terima kasih.